Korang tahu tak kalau ada haiwan yang ada kuasa regenerasi macam Wolverine dalam dunia nyata? Kenalkan dulu salamander ni. Haiwan amfibia yang macam katak ni sebenarnya ada rahsia perubatan yang buat doktor-doktor kat seluruh dunia ni garu-garu kepala tau. Fakta pertama, diorang ni boleh tumbuhkan balik hampir semua bahagian tubuh badan diorang. Kalau kaki diorang putus, dalam masa beberapa minggu, kaki tu akan tumbuh balik lengkap dengan tulang, otot dan saraf yang sama persis. Bukan setakat kaki, malah diorang boleh baiki tisu jantung, ekor, sampai ke sebahagian otak yang rosak tanpa tinggalkan kesan luka langsung tau. Hebat kan? Fakta kedua, ada spesies salamander yang namanya axolotl. Diorang ni macam tak nak jadi tua, atau saintis panggil neoteny. Sampai dewasa pun, diorang masih kekal macam bayi, lengkap dengan insang luar yang nampak macam rambut tu. Ada lagi satu spesies, salamander bertotol yang telurnya buat kerjasama simbiotik dengan alga hijau. Si telur dapat oksigen dari alga, dan alga dapat nutrisi dari limbah telur tu. Memang genius betul kerjasama diorang ni dari dalam telur lagi. Fakta ketiga pula, ada jenis salamander gua yang dipanggil olm. Olm ni punyalah malas, diorang boleh hidup tanpa makan selama 10 tahun. Disebabkan diorang hidup dalam gua yang gelap gelita, diorang cuma akan bergerak kalau nak mengawan atau cari makan je. Selebihnya, diorang akan duduk diam membeku. Tapi jangan salah sangka, umur diorang boleh cecah sampai 100 tahun, tau. Sebab tu lah sekarang ni, ramai doktor pakar kat seluruh dunia tengah sibuk kaji DNA salamander ni. Tujuan diorang satu je, nak cari cara macam mana nak aktifkan kuasa regenerasi ekstrim ni dalam badan manusia. Mana tahu satu hari nanti, manusia pun boleh sembuh cepat daripada kecederaan berat atau tumbuhkan balik organ yang rosak, kan? Daripada semua fakta tadi, yang mana satu paling buat korang rasa kagum? Cuba korang komen kat bawah, jangan lupa tekan butang follow untuk tahu fakta menarik yang lain. Jumpa lagi!